Hadiah merupakan simbol penghargaan dan mengeratkan hubungan sesama manusia. Namun, adakah semua hadiah itu ikhlas? Bilakah sebuah hadiah berubah menjadi rasuah? Sekiranya hadiah ini diberikan kerana persahabatan tanpa sebarang kepentingan, ia mungkin sekadar hadiah. Namun, jika ia diberikan untuk mempengaruhi keputusan atau mendapatkan projek, ia boleh menjadi satu bentuk rasuah. Niat dan tujuan pemberian menentukan sama ada ia hadiah atau rasuah. Persoalannya, mengapa kita perlu peduli? Kerana kebanyakan kes rasuah tidak bermula dengan satu transaksi yang jelas. Ia sering bermula dengan perkara yang dianggap biasa seperti hadiah hari jadi, layanan istimewa atau pemberian sebagai tanda penghargaan. Apabila sepadan antara menghargai dan mempengaruhi semakin kabur, integriti juga mula terhakis. Kesedaran tentang isu ini penting supaya setiap individu, khususnya mereka yang memegang amanah, mampu mengenal pasti bila sesuatu hadiah bukan lagi tanda ikhlas tetapi satu percubaan untuk mempengaruhi keputusan. Mencegah rasuah bermula dengan memahami di mana garis itu perlu dilukis. Oleh itu, bagi memastikan kegiatan rasuah dapat dibendung, kerajaan telah memperkenalkan Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM 2009. Akta ini menerangkan pelbagai kesalahan serta penalti terhadap individu atau organisasi yang terlibat dalam rasuah. Bahagian 4 Akta SPRM 2009 menerangkan tentang kesalahan dan penalti berkaitan rasuah. Antara kesalahan utama ialah menerima atau memberi suapan, menyalahgunakan jawatan untuk mendapatkan suapan serta kesalahan oleh organisasi komersial. Akta ini juga menetapkan hukuman berat terhadap pihak yang terlibat, termasuk denda dan hukuman penjara. Selain itu, individu juga diwajibkan melaporkan transaksi yang mempunyai unsur penyogokan bagi membantu membanteras kegiatan rasuah. Seterusnya, mari kita melihat kes rasuah yang berlaku di Korea Selatan. Kontroversi ini bermula pada September 2022 apabila Kim Jong-hee, isteri Presiden Korea Selatan, didakwa menerima sebuah beg tangan Dior bernilai kira-kira $2,200 daripada seorang paderi Korea Amerika. Pemberian tersebut dirakam secara rahsia dan videonya didedahkan kepada umum pada tahun 2023. Kes ini mencetuskan siasatan serta perdebatan hangat mengenai etika, integriti dan persoalan sama ada hadiah tersebut sekadar tanda penghargaan atau satu bentuk pengaruh. Sekiranya situasi ini berlaku di Malaysia dan hadiah itu diberikan sebagai balasan untuk mendapatkan sesuatu kepentingan atau mempengaruhi keputusan, ia boleh disiasat di bawah Akta SPRM 2009, khususnya Seksyen 16 dan Seksyen 17. Kes ini menunjukkan bahawa walaupun sesuatu pemberian dipanggil hadiah, ia tetap boleh menimbulkan isu integriti apabila melibatkan individu yang mempunyai pengaruh. Apabila hadiah bertukar menjadi rasuah, kesannya tidak terhenti kepada pemberi dan penerima. Ia mencetuskan rantaian kesan yang melibatkan individu, organisasi, masyarakat, ekonomi dan negara. Individu kehilangan integriti dan berdepan tindakan undang-undang, manakala organisasi pula hilang kredibiliti serta kepercayaan orang ramai. Di Korea Selatan pula, kontroversi hadiah beg Dior menunjukkan bagaimana satu hadiah boleh mencetuskan krisis keyakinan terhadap kepimpinan. Apabila keputusan dipengaruhi oleh hadiah, masyarakat mula mempertikaikan keadilan, ekonomi terjejas akibat salah guna sumber dan akhirnya imej sesebuah negara turut tercalar. Kesimpulannya, kes ini memberi pengajaran bahawa amanah dan accountability merupakan asas penting dalam mewujudkan tadbir urus yang baik. Setiap pemimpin, penjawat awam dan individu yang memegang tanggungjawab perlu mengutamakan kepentingan rakyat berbanding kepentingan peribadi. Hanya dengan mengamalkan integriti, ketelusan dan kebertanggungjawaban, kepercayaan masyarakat dapat dipelihara serta budaya rasuah dapat dibendung demi masa depan negara yang lebih baik.